Pernahkah anda terfikir bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sperma dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh tukarkan sperma menjadi seorang bayi? Sperma Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di dalam testis lelaki berjuta-juta setiap hari. Proses pembentukannya mengambil masa sekitar 64 hingga 72 hari dengan izin Allah dan dikenali sebagai spermatogenesis. Walaupun kecil, setiap sperma membawa pelan DNA lengkap yang menentukan ciri seperti warna mata, bentuk wajah dan ketinggian dengan izin Allah. Bahagian tengahnya membekalkan tenaga manakala ekornya membolehkan ia berenang. Di luar badan, sperma hanya boleh hidup beberapa minit. Dengan izin Allah, dalam tubuh wanita ia boleh bertahan 3 hingga 5 hari juga dengan izin Allah. Apabila berjuta-juta sperma dilepaskan, hanya satu saja yang berjaya sampai dan menembusi ovum. Dan selepas itu pintu untuk sperma yang lain tertutup selama-lamanya. Inilah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan proses di mana Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan insan yang baru dalam rahim seorang ibu. Dan pencantuman ini membentuk satu sel yang dipanggil zigot. Dan di sinilah keajaiban dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala Allah tunjukkan mula. Sel tunggal ini membahagi berulang kali menjadi berbilion-bilion sel, dan sel-sel ini kemudian dengan izin Allah membentuk otak, jantung, kulit dan seluruh organ badan. Dan inilah antara proses-proses yang hari ini kita akan sedar betapa lemahnya kita sebagai manusia dan betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ciptakan manusia. Dan 9 bulan kemudian satu sel itu insya-Allah menjadi seorang manusia yang lengkap. Hakikatnya anda juga pernah menjadi satu sel dan hari ini anda